Saya juga dipahamkan wujud perjanjian syaitan. Wujud perjanjian syaitan ini kita dapat berita baru ni, wujud perjanjian syaitan antara pihak-pihak tertentu untuk menumbangkan kerajaan GRSPH ni. Apabila kerajaan GRSPH lulus, berjaya, lesen mereka akan diluluskan. Sebab itu kita tidak faham, kita dengar maklumat, tapi maklumat itu tak tahu sahih ataupun tidak. Terdapat perjanjian syaitan, dipanggil perjanjian syaitan, kami gelar ini sebagai perjanjian syaitan dengan salah satu parti politik. Kita pun kita tahu, tapi kita tidak mau dedahkan di sini. Sekejap cakap perjanjian syaitan, sekejap cakap maklumat yang tidak sahih. Kau mau apa ini syaitan? Biasanya kalau perjanjian syaitan ni, hanya syaitan saja yang tahu perjanjian dorang tu antara syaitan dengan syaitan. Jangan pula kau yang jadi syaitan pula. Alamak, kaki kelentong betul kau, temberang saja kau mau jual obat kuat ke ni? Kau tu sudah tua, hendak payah obat kuat. Hendak hidup juga tu. Saya mau ajak kau, janganlah kau mereport-report polis. Kau ajak itu 8 orang adun GRS, kau bawa dorang, tarik tangan dorang. Kalau dorang tak mau, ikat tangan kaki dorang, kau masuk di atas bahu kau. Kau bawa dorang 8 orang pergi balai polis, suruh buat report polis. Saman itu pemberi maklumat, barulah ngam. Kau ni asik-asik report polis, apa kerja kau ni? Tiada kerja lain. Baik, aku cabar kau. Kau bawa itu 8 orang adun GRS kedapatan makan tahi rasuah, pergi report polis, saman itu pemberi maklumat. Baru betul, barulah kau pejuang. Ini pasal rasuah GRS, kau diam. Kau ni apa? Apa kau mau? Jangan jadi kadam balaci bah kau ni. Ya? Rasuah terang-terang, ada video, pergilah report polis. Barulah kau nama kau pejuang rakyat Sabah. Fahamkah? Sikit-sikit perjanjian syaitan. Hanya syaitan yang tahu perjanjian syaitan. Jangan kau jadi syaitan pula.